Sekarang kami berada di Seramai 200 murid dan 30 orang guru, Sekolah Kebangsaan Setia Alam telah pun menyertai Kembara Alam ke Zoo Negara Kuala Lumpur. Kembara Alam ini dianjurkan oleh Andromeda serta Badan Kelab Guru dan Kacitangan Sekolah. Jom bersama saya menerokai alam haiwan. Kapibara ialah tikus yang terbesar di dunia. Kapibara sedang makan sekarang. Ini ialah beruang matahari. Ia mempunyai lidah yang panjang berukuran antara 20 hingga 25 cm untuk membantunya mencapai madu daripada sarang lebah. Ini ialah rusa Jawa. Mereka jarang minum, namun bergantung kepada kelembapan makanan mereka untuk sumber air. Ini ialah landak. Duri landak diperbuat daripada keratin, iaitu bahan sama yang dijumpai dalam rambut dan kuku manusia. Ini ialah kura-kura aldabra. Kura-kura aldabra yang jantan mempunyai ekor yang lebih panjang dan lebar berbanding betina. Pengembaraan ke Zoo Negara hari ini memberi banyak manfaat kepada kami semua. Saya, Sofia Ajar binti Muhammad Izzuan, melaporkan untuk TVPSS SK Setia Alam. Cak nak hebat, Sekolah Kebangsaan Setia Alam hebat. Jumpa lagi, bye!